pasal isu tu dia kritik PN. Mungkin sebab sekarang ada siasatan yang berlaku atas dia. Kalau ada siasatan, bekerjasama, bagi kerjasama, jawab apa tumahan yang ditujukan itu. Jawab secara berfakta, bukan tak mau jawab sini, you pergi sana pula cari benda lain yang lain, goreng-goreng, masak-masak and keluarkan. Jangan buat begitu. Jangan mengelirukan rakyat. Jangan mengelirukan rakyat. Nak saya terangkan secara teliti sedikit, saya bagi secara teliti sikit. Yang dikatakan berkaitan kontrak 1.1 bilion tu, tak ada siapa-siapa pun yang mengatakan dia ambil 1.1 bilion. Tak ada siapa kata tu. Yang dikatakan kontrak itu diberikan kepada orang kenalannya. Jawab itu. Jawab kenyataan itu. Jangan goreng-goreng, masak-masak. Saya tak ada 1 bilion dalam akaun saya. Saya tak ada sejongkong emas dalam bank saya atau rumah saya. Saya bukan jolo. Tak ada siapa yang cakap benda tu. Ini tak bagus. Sebab apa? Hak dia nak cakap apa dia nak. Saya pun tak pernah saya jawab. Ini kali pertama saya jawab pasal dia. Sebab saya tak mau kasih dia lagi famous. Dia famous sebab dia kelentong. Saya cakap terus terang. Cakap yang benar. Jawab yang ditanya. Betul.